Guys, kau nampak tak benda video aku tunjuk tadi? Nampak kan? Bukan rider lah, cyclist tu naik basikal, tiba dia jatuh secara tiba-tiba. Sekeliling ni tak ada orang, cuma kita orang yang lalu masa tu. Tak? Kebetulan kita lalu, okey lah, bagi summary sikit cerita ni lah. Kita orang nak pergi wedding masa tu, so kita lalu ikut Kelawang saja nak layan. Ada grup basikal lalu depan kita orang, so kita pun perasan lah. So bersampai satu corner tu, yang kata nak video tu, tiba dia jatuh depan mata kita orang. So, ish, ada orang jatuh. So takkan nak biar, kita tolong lah. Tolong tengok dia dalam keadaan mamai lah. Mamai macam mamai, dia tak sedar diri, tiba macam pengsan tu. Mungkin panas, masa tu cuaca panas, so mungkin tekanan darah ke apa, dia pengsan. Aku kejut tak boleh bangun. So kita orang cuba tengok dia punya handphone. Tengok handphone pun biasalah kan, password, tak boleh buat benda. Ada call masuk tadi, dia angkat je putus, so tak boleh buat apa. So cara selamat macam mana? Sebab of course kita akan panggil ambulans kan, tapi kat Kelawang tu tengah bukit tu makan masa sikit nak panggil. So kalau nak beritahu family dia pun susah sikit lah. Maknanya dah sampai ke hospital, cek baru family dapat tahu. Apa yang aku nak cerita kat sini tentang contact person. Kalau macam biasa handphone boleh call ke handphone lah, tapi ada satu benda ni aku baru dapat. Kalau korang jatuh, jenis yang rider suka ride solo, basikal suka ride solo, ataupun kadang-kadang kau ikut grup motor, tiba kau tengok kat belakang, kau pengsan jatuh, kau tak sedar, ataupun basikal yang aku nampak tu pun ada grup dia, tapi yang last sekali dia tinggal kat belakang, tiba-tiba jatuh, orang tak sedar, macam tu lah kisahnya. So aku nak kenalkan satu benda ni lah. Benda ni aku tak nak jumpa lah, first time aku jumpa. Nama dia My Rider ID. Jom kita tengok tu, My Rider ID. So My Rider ID ni dia orang tampal ke helmet. Kau nampak dia, kalau dia tampal ke helmet kat sini, dia tampal kat sini. So di sini kau boleh, dia akan copy stiker tu dah ni lah ni. Dia akan scan ke helmet. So kita akan dapat kontak waris yang terdekat lah untuk kita. Kalau ada waris yang terdekat, macam kau isi insurans kalau pergi Thailand ke kan, dia kan ada suruh isi, tak kira lah insurans mana-mana pun kan. Kalau kau isi, dia mesti nak waris terdekat kan. So kau isi kat dalam ni, nanti aku tunjukkan cara nak isi dia. Kau tampal ke helmet, nanti ada remark kat situ, bila nampak kau jatuh, dia akan kontak orang yang dalam ni lah. So situasi dia, waris terdekat cepat tahulah. Selain daripada ambulans datang, waris terdekat kan boleh, mungkin sampai sama lah, mungkin boleh dibantu, ataupun dia ride dekat situ ke, rumah dekat situ ke, boleh call. Dia dapat sampai sebelum ambulans sampai, so waris dia boleh bantu dia kata ni. Nanti aku tunjuk aku tu unboxing sekejap lagi. Tengok itulah, sebelum aku unboxing, aku nak share dengan korang lah dia punya dalam ni So yang pertama, kalau kau tengok easy registration. Yang kedua, kau nampak easy identification. Lepas tu globally, walau satu dunia, suitable for untuk most helmet lah. Lepas tu yang lainnya waterproof, durable dengan tak ada subscribe Kau tak perlu subscribe benda ni, one time use, terus berguna Ok, kalau kau nak beli nanti kau check dekat kau punya red kuning tu lah. Kau tekan link tu nanti Jom aku tunjuk unboxing dia. Aku rasa satu lagi aku nak cakap lah, sebab mungkin sesuai untuk naik basikal ataupun naik motor. Bagi aku kalau kita bercakap tentang contact person, the nearest contact person, aku rasa kalau kau pakai kereta pun boleh juga. Kau beli benda ni, kau boleh tampal kat steering kereta kau, tepi-tepi belah-belah mana yang orang boleh nampak. Letak kat mana, dekat kau punya meter ke apa ke, supaya orang perasan, dia boleh contact kalau berlaku kemalangan. Sebab kebanyakan aku tengok WhatsApp group bila accident, post dalam WhatsApp group, post semua WhatsApp group lah. Benda tu efisien juga, tapi dia lambat sikit lah. So waris lah tahu lambat, kawan atau kawan tahu kemudian lah. Kalau ini, kalau kau tampar dekat kau punya kereta, bukan dekat keluar kereta lah, dalam kereta, dekat steering ke, dekat tepi-tepi mana-mana ke, dekat pembuka pintu ke, mungkin orang boleh perasan, mungkin dia boleh call lah. Dia akan scan ni, dia terus call untuk waris-waris terdekat. Itu cadangan aku lah. Kalau rasa tak baloi, tak apa-apa, cuma cadangan saja Jom kita unboxing. Sekejap, tepi dia. Aku nak buka pakai atas meja senang juga, tapi aku malas nak unboxing setup. Buat ke depan ni je lah. Ok ni, bila kau dapat ni, bila buka, apa kita dapat je tengok First sekali bila kau buka, kau akan nampak ni lah. Yang pertama page pertama aku beritahu, scan di QR, stiker A stiker A, dia ada stiker B, stiker A. So dia suruh scan stiker A ni untuk kau buat registration lah. Bila kau buat pendaftaran, dia akan minta kau punya email address. Lepas tu dia akan hantar OTP, pastikan kau lah orang yang sebenar untuk registration. Yang kedua, authentication, fill in required detail. Kau isi lah, dia dah authentic kau punya dokumen, kau isi di detail semua. Lepas tu kau double check balik lah to accuracy, press complete to complete registration. So ini dia punya tu lah, dia punya ni stiker lah. Nanti stiker tanpa ke helmet tu dia akan buka lah.
Emergency tear here. So kalau kau tengok biasa kau tahu kan, emergency tear here. So dia akan buka lah, buka, nanti dia akan nampak dalam ni lah. So dia orang akan scan pakai handphone, terus keluar detail dia. Nanti aku tunjuk sampel dia. So ini lah dia punya tu. Nanti aku tunjuk dia punya registration. Placement, mula kau tampal tu, ensure tempat tu licin. Macam biasa lah, stiker biasa pun kau kena bersihkan dia punya surface supaya dia boleh melekat. Yang kedua, kau tampal lah stiker A ni, followed by stiker B. Yang ni letak kat helmet, ini kau cover dengan yang ni. So nanti bila orang sampai je, dia akan scan benda ni. Scan ni dia akan scan. Dia akan scan. So itu yang mudah lah. Ni dia. Kau try kat sini lah. MyID ID. Kalau harga dia pun murah je, belas aku ni kot. Kau boleh tengok dekat aku punya tu tadi. Pilihan kau beli 2 lah. Senang kan. Kalau kau jatuh tak ke mana, dah minta jauhkan lah. Allah malam nak jauhkan. Kalau kita jatuh tak sama, kita balik lain boleh nampak lah. Kadang bila dah lama sangat, kadang ada juga dengar, kadang orang jatuh masa balik kerja ke apa ke, tak tahu, tiba bagi besok baru jumpa. Kadang pergi bomba je kan, pergi bomba, Masya Allah, pergi ambulans, baru dapat kontak kan. So kita boleh tengok harga dia ada dalam tu, kau apply je lah. So far insyaAllah moga dimudahkan usaha korang lah untuk apply ni. Prevention is more than ni lah, daripada berlaku-laku benda. So kalau ada lagi bagus, tak ada pun tak apa, terpulang lah. Itu semua hak individu nak beli. Okay, jangan lupa subscribe, like and share. Siapa scan, tengok scan, ya, nampak tak? Keluar macam ni. Tadi panas sikit lah, ada cahaya masuk tak clear. Ni dia punya surface lah, kau boleh nampak. Okay, macam ni. So tadi aku dah scan tadi, dia punya result keluar macam ni lah. Dia email. So macam biasa kau tulis email korang. Bila siap, kau tekan hijau lah. Hijau tu create account. Nanti dia orang akan hantar OTP send to your register email address lah. To verify tu kau verify. Make sure kau ada email lah. MyID. Okay, masukkan kod aku. Bila kau dah verify kau punya OTP tu, dia akan keluar macam ni lah. As usual, kau isi lah nama kau, your name, enter your name, phone number, gender. Lepas tu kau punya ni lah, email. We also be used to see OTP. Yang ni kau punya email tadi lah. Alah, tutup pula. Okay, tak apa, email biasa je lah. Alamat rumah kau kena isi. Make sure sebelum kau nak buat tu, darah jenis apa. Beritahu lah kau penyakit apa ada, kau lelah ke, asma ke apa ke kan, supaya orang boleh tahulah first action plan dia ambil lah. Kata kau pernah ada lemah jantung ke kan, ni ada sakit jantung, saya ada penyakit kronik lain lah. So kau faham lah. Okay, kau nampak darah ni kau letak lah kan, darah jenis apa. Darah ni aku nasihatkan korang, kalau WhatsApp keluarga tu kau tak nama darah korang, supaya senang keluarga kau tahu darah apa kan. So ni kau beritahu jenis apa kenderaan yang kau bawa lah. Kau basikal, motor, kalau kereta lah kau cakap je lah. Sebab kau nak isi kenderaan macam aku ada 2 motor kan, kau tak lah, kau ada MT-09, atau kalau macam aku ada BM dengan MT-09, kau sebut lah macam tu. Kalau Yamaha, kau sebut Yamaha UNW, nombor plate sekali lah, senang. Sebab bila ada orang tanya benda, kau ada maklumat di sini. Jom kita tengok yang lain pula. Kan, okay. Aku letak 2 motor ni sebab aku buat BM dengan MT kena pakai helmet yang sama. So aku tak 2 benda ni. Kalau kau pakai helmet, kalau motor A pakai helmet lain, motor B yang lain, kau tak satu je lah. Macam aku MT dengan BM aku pakai helmet yang sama. So dia akan kau tick lah, dia akan jadi warna biru tu kan. Kalau untuk kau nak tahu sticker name ni, kau punya helmet yang nickname lah. Macam aku tulis lah apa Anjay Channel kan, macam tu. Kalau kau ada lain, kau tulis yang lain lah, apa benda yang kau refer. Dah siap. Ni yang kedua pula, emergency contact. Kau akan letak nombor. Macam aku letak nombor anak aku lah. Kalau nak tambah lah. Kalau siapa, kalau ada 2-3 orang, kau tambah lagi. Ni nama add emergency contact. Kalau seorang lah. Lepas tu dah siap semua, kau save. Untuk pengetahuan korang add emergency contact number, aku dah letak 3 kau tahu. So kau boleh tahu banyak yang kau suka lah. Kadang contact A tak dapat, contact B tak dapat, kau tambah lagi siapa yang kau rasa berkenaan, dia akan contact lah. Kadang kau contact tu, kadang dia pergi tempat lain kan, handphone off ke engage ke apa. So boleh tambah banyak yang kau nak. Untuk korang aku dah letak 4 lah pun boleh juga. Banyak-banyak boleh, suka tinggal orang lah. Bila record dia akan keluar macam ni lah. Ni memang view yang boleh contact lah. Okay guys, aku lupa lah, alang-alang nak tunjuk tutorial tu, tunjuk cara pasang helmet kan. So aku tunjukkan cara nak pasang dia dengan yang ni lah. Nak pasang dia dengan dia punya ID ni. Jom aku tunjuk orang. Jom. Kalau tampal kat sini, kena yang bersihkan surface dia. Bersihkan kat sini. Yang A yang A sila buka. Slap. Coba dari ni, kod dia ni. Kau tampal kat sini. So kau tampal kat sini. Cabutkan. So ini dia. Tiga. So
Guys, tamat sudah kita punya tutorial nak pasang benda tu. Pasang benda, aku panggil benda ni My Rider ID My Rider ID. Kau boleh dapatkan pada link yang aku letak kat bawah ni. Kau just klik kat situ. Harga pun tak mahal sangat. Harga-harga marhain yang mampu milik, tak tukar sangat, boleh lebih sikit kalau boleh. So ni dia ni lah. Jangan lupa tampal lepas ni ke handphone korang supaya lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like and share. Step up.